Tuan dengar yang ni elok. Ketiga, pertindihan jawatan dan Pertindihan jawatan. pertindihan jawatan dan monopoli imbuhan. Bagaimana ahli lembaga pengarah dan pengurusan tertinggi tabung haji dibiarkan memegang jawatan pengarah di puluhan anak syarikat secara serentak tanpa kawalan wajah? Lihat saja dapatan resmi RCI ini. Datuk Seri Abdul Aziz Rahim, pengerusi lembaga tabung haji, dan dalam masa sama memegang jawatan pengarah dan 8 anak syarikat kumpulan. Datuk Seri Johan Abdullah, ahli lembaga pengarah urusan kumpulan, ketua pegawai eksekutif, dan memegang jawatan pengarah di 18 anak syarikat. Tan Sri Ismail, ahli lembaga pengarah, ketua pegawai eksekutif kumpulan, dan memegang jawatan pengarah di 7 anak syarikat. Datuk Ruzaida Omar, pengurus besar kanan CFO kumpulan lembaga tabung haji, dan memegang jawatan pengarah di 23 anak syarikat. Tuan Jadi Pertua, ini cukup melampau dan tidak masuk akal. Seorang pegawai memegang sehingga 23 jawatan pengarah, mana mungkin fokus penyeliaan dan analisa risiko dapat dibuat dengan berkesan. Allowance, mesyuarat dan imbuhan bertindak ini telah melahirkan konflik of interest yang amat parah sehingga membutakan mata mereka daripada amanah asal menjaga dana suci.